Alhamdulillah buat tahun kelima berturut-turut kita telah mendapat anugerah Labaitum, dan yang menariknya ini merupakan anugerah tertinggi Labaitum Diamond Award yang berjaya kita pertahankan pada tahun lepas. Ini membuktikan bahawa tabung haji dan di bawah kerajaan Malaysia memberikan perkhidmatan dan juga kualiti yang terbaik di dunia. Tahniah kepada tabung haji, tahniah kepada semua pendeposit tabung haji. Kita merasa berbahagia dan gembira sekali. Kita merasa bahawa tahun ini juga kita berjaya mendapat anugerah Labaitum, anugerah tertinggi pengusaha haji terbaik di dunia. Kami semua ingin menzahirkan setinggi terima kasih kepada pengurusan dan seluruh warga tabung haji yang memberikan segala-galanya, jiwa mereka untuk memberikan yang terbaik kepada hujaj, kepada jemaah haji Malaysia dan juga kepada negara kita. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua penonton setia Faza Update. Hari ini kita akan membincangkan satu pencapaian yang membanggakan dunia Islam apabila Malaysia sekali lagi diiktiraf sebagai antara negara terbaik dalam pengurusan haji. Lebih membanggakan, pengiktirafan ini berjaya dipertahankan selama 5 tahun berturut-turut oleh tabung haji. Apakah rahasia di sebalik kejayaan luar biasa ini? Mari kita ikuti perkongsian yang penuh inspirasi ini hingga ke penghujung video. Malaysia melalui Lembaga Tabung Haji ETH buat kali kedua berturut-turut menerima anugerah Labaitum Diamond Award daripada Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi. Pengiktirafan tertinggi dunia itu bagi kategori perkhidmatan jemaah haji terbaik dunia. Menurut wartawan Malaysia Gazette Ainul Asnira Ahsan, kemenangan kategori tersebut adalah kali kedua selepas tahun lalu dan kali kelima bagi anugerah Labaitum. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Dr. Zulkifli Hassan menerima anugerah berkenaan daripada Menteri Haji dan Umrah Arab Saudi Dr. Taufik Fauzan Al-Rabiah dalam program Majlis Penutupan Musim Haji 1446 Hijrah 2025 Masihi lewat malam tadi. Kerajaan Malaysia, tabung haji dan seluruhnya ingin menzahirkan ucapan setinggi terima kasih dan penghargaan kepada Kerajaan Arab Saudi, khususnya kepada His Majesty King Salman Ibn Abdul Aziz dan juga His Royal Highness Crown Prince Muhammad bin Salman, juga Dr. Taufik Fauzan Rabiah, Menteri Haji dan Umrah yang sangat-sangat membantu dan melakukan pelbagai transformasi dan pembaharuan. Kami dapat menyaksikan banyak penambahbaikan dilakukan dan ianya banyak membantu kerajaan Malaysia khususnya tabung haji untuk memberikan perkhidmatan yang terbaik. Menurutnya, anugerah berprestij yang diterima itu jelas membuktikan keupayaan negara dalam menyediakan perkhidmatan haji bertaraf dunia. Antara faktor yang menyumbang kepada kejayaan itu ialah kesediaan TH mengintegrasikan teknologi moden dalam operasi haji termasuk penggunaan kecerdasan buatan AI dan sistem digital bagi memperkukuh penyampaian perkhidmatan kepada jemaah. Katanya TH telah memperkenalkan beberapa inisiatif baru seperti Haji Lestari Green Hajj, kempen kebersihan serta aplikasi e-Taib yang membolehkan jemaah mendapatkan maklumat dan jawapan berkaitan ibadah secara masa nyata menerusi teknologi AI. Turut menerima anugerah Malaysia Airlines sebagai pusat pengangkutan terbaik bagi pengurusan 150 perjalanan. Malaysia terus mengukuhkan reputasinya sebagai penanda aras pengurusan haji dunia apabila Lembaga Tabung Haji TH mempertahankan anugerah Labaitum buat kali kelima berturut-turut. TH turut mengekalkan Diamond Award buat kali kedua pada musim haji 1447 Hijrah 2026 Masihi, iaitu pengiktirafan tertinggi diberikan Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi kepada institusi pengurusan haji terbaik dunia. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Datuk Dr. Zulkifli Hassan berkata, pencapaian itu membuktikan model pengurusan haji Malaysia kekal relevan, berdaya saing dan diiktiraf di peringkat antarabangsa. Alhamdulillah, sebenarnya tabung haji dia punya amalan dia habis saja haji terus ada postmortem. Kita akan melihat semua penilaian, assessment dan juga maklum balas daripada semua jemaah haji. Kita akan lakukan terbaik. Ini yang dilakukan, ini merupakan best practices yang ada di tabung haji dan barangkali ini adalah antara formula kita sentiasa menambah baik dan menjadi yang terbaik. Tambah Zulkifli, antara faktor menyumbang kepada kejayaan berterusan itu adalah budaya penambahbaikan yang menjadi amalan TH setiap kali musim haji berakhir.
Katanya TH turut memperkenalkan pelbagai inovasi termasuk penggunaan teknologi digital dan aplikasi berasaskan kecerdasan buatan AI bagi membantu jemaah memperoleh maklumat secara lebih pantas serta meningkatkan kecekapan operasi di Tanah Suci. Menurutnya, kejayaan itu turut didorong disiplin tinggi jemaah Malaysia yang sentiasa mematuhi peraturan selain memberi kerjasama penuh kepada petugas sepanjang musim haji. Alhamdulillah, malam ini merupakan malam yang sangat bersejarah kepada negara kita dan juga kepada tabung haji dan seluruh rakyat Malaysia. Buat tahun kelima berturut-turut, kita telah mendapat anugerah Labaitum. Dan yang menariknya, ini merupakan anugerah tertinggi Labaitum Diamond Award yang berjaya kita pertahankan pada tahun lepas. Ini membuktikan bahawa tabung haji dengan di bawah kerajaan Malaysia memberikan perkhidmatan dan juga kualiti yang terbaik di dunia. Daripada awal sebelum menunaikan haji, kemudian dengan penerbangan, penginapan, logistik pengangkutan, juga keselamatan termasuk juga dengan makanan dan keseluruhan, kita berikan tumpuan untuk memberikan yang terbaik kualitinya. Bukan itu saja, kita juga mengintegrasikannya dengan teknologi, dengan artificial intelligence. Kita sudah ada beberapa apps yang membantu jemaah haji kita dengan menggunakan kecerdasan buatan. Bukan itu saja, untuk menjaga alam sekitar, mafasidnya kita lancarkan Green Hajj, Haji Lestari dan juga kempen kebersihan. Ini menunjukkan bahawa ekosistem pengurusan haji kita adalah sangat-sangat menyeluruh dan sebenarnya adalah yang terbaik di dunia. Tahniah kepada tabung haji, tahniah kepada semua pendeposit tabung haji, tahniah kepada seluruh rakyat Malaysia. Kita telah buktikan Malaysia mendunia di dunia. Kejayaan Malaysia dalam pengurusan haji bukanlah sesuatu yang berlaku secara kebetulan. Ia lahir daripada budaya disiplin, perancangan yang teliti, semangat kerja berpasukan, serta komitmen tinggi dalam memberikan perkhidmatan terbaik kepada para jamaah. Pengiktirafan daripada Kerajaan Arab Saudi membuktikan bahwa usaha berterusan untuk meningkatkan kualitas perkhidmatan mampu meletakkan sesebuah negara sebagai contoh kepada dunia. Malah, beberapa negara lain turut digalakkan untuk mempelajari sistem pengurusan haji Malaysia. As long as you have sambal, everything is fine. Kita dapat Labaitum Award, kita dapat pelbagai anugerah-anugerah. Adakah kita perlu selesa, berpuas hati? Pasti tidak, tuan-tuan. Kita perlu sentiasa memperbaiki dari masa ke semasa, daripada yang baik kepada yang lebih baik. Ini yang kita cuba lakukan. Setelah saya melawat persiapan haji kita di Tanah Haram, saya nampak persiapan yang luar biasa. Ya, kita tengok maktab-maktab hotel-hotel tu, muassasah dah memang macam package dah. Yang saya lihat juga di Arafah itu, tandas ditingkatkan berkali-kali ganda untuk memudahkan urusan jemaah kita. Dan saya nampak juga kualiti makanan ya, teman. Kualiti makanan dia luar biasa. Dia tunjukkan saya ada rendang, ada sambal, ada cili padi. Masya Allah, umpama berada di Malaysia. Makananlah. Tuan-tuan, saya masih ingat ada sahabat saya yang berada di sana, dia kata Malaysia mudah untuk selesaikan apa sahaja masalah di Tanah Suci. Sahabat saya orang Arab lah. Dia kata, alhamdulillah ibadah haji semuanya sudah selesai ya Sobat Fidullah, dari yang Arafah, terus Musdalifah, Mina, Tauf Wada di terakhir ya, ditutupnya dengan Tauf Wada. Dan alhamdulillahnya semua jamaah sudah melaksanakan ibadah haji dan Malaysia mendapatkan juara 1 ya dalam kategori pengurusan haji. Jadi Malaysia mendapatkan nomor 1 dalam kategori penyelenggaraan haji. Dan di medali emasnya ada 3 negara, peraknya ada 3 negara, perunggunya juga ada 3 negara. Dan alhamdulillah ala kulli hal Indonesia walaupun tidak masuk dalam kategori ini, alhamdulillahnya penyelenggaraan haji sudah membaik ya dari tahun lalu. Ini harus kita syukuri. InsyaAllah kita berdoa ya Sobat Fidullah, semoga tahun depan penyelenggaraan haji Indonesia makin baik, makin mantap, makin sukses dan masuk dalam kategori terbaik. Amin ya Rabbal Alamin. Setinggi-tinggi tahniah kepada Lembaga Tabung Haji TH Malaysia. Andalusia Terawat Tua Sdn Bhd mengucapkan tahniah kepada Lembaga Tabung Haji atas penerimaan anugerah tertinggi Diamond Award Labaitum bagi musim Haji 1447 Hijrah 2026 Masihi. Pengiktirafan ini membuktikan kecemerlangan TH sebagai pengurusan haji terbaik dunia selama 5 tahun berturut-turut dalam memastikan kebajikan dan keselesaan para jemaah haji sentiasa terpelihara. Semoga kejayaan ini terus menjadi inspirasi dalam memperkukuhkan pengurusan haji Malaysia di peringkat yang antarabangsa. Tahniah dan syabas kepada seluruh warga tabung haji atas pencapaian yang membanggakan ini.
Antara sebab utama mengapa pengusaha haji Malaysia dianggap terbaik, yang pertama, sistem pengurusan cekap dan terata. Yang kedua, disiplin jemaah haji tinggi. Jemaah haji Malaysia dikenali jemaah yang sangat berdisiplin dan terata. Dan yang ketiga, mendapat pengiktirafan daripada Arab Saudi sendiri. Dan yang keempat, perkhidmatan sebagai end-to-end, di mana mereka menyediakan keperluan jemaah dari A to Z, dari segi penginapan, penerbangan dan lain-lain. Dan yang terakhir, penjagaan kebajikan komprehensif. Inilah bukti bahawa pengusaha haji Malaysia bukan sekadar bertaraf dunia, tapi ia juga mempunyai penuh nilai ihsan dan kepercayaan. Masya Allah, Malaysia, Irak, dan Ethiopia mendapatkan penghargaan dari pemerintah Arab Saudi sebagai negara penyelenggara haji terbaik tahun 2026 ini dengan peringkat tertinggi yaitu Diamond. Selain ketiga negara tersebut, terdapat 9 negara lain dengan kategori yang berbeda. Dan apakah Indonesia termasuk negara diantaranya nggak ya? Berikut informasi selengkapnya. Sahabat umroh mewah, pemerintah Arab Saudi baru saja mengumumkan daftar negara dengan penyelenggaraan haji terbaik tahun 2026 melalui ajang penghargaan bergengsi Labaitom Award. Penghargaan ini diberikan kepada negara-negara yang dinilai berhasil memberikan pelayanan terbaik kepada jemaah selama musim haji. Untuk kategori tertinggi atau Diamond Award, penghargaan diraih oleh Malaysia, Irak, dan Ethiopia. Ketiga negara ini dinilai mampu menghadirkan pelayanan yang efektif, tertata, serta memberikan pengalaman ibadah yang nyaman bagi para jemaah sejak kedatangan hingga puncak pelaksanaan haji. Sementara pada kategori emas, penghargaan diberikan kepada Djibouti, Komoro, dan Turki. Negara-negara ini dinilai berhasil menjaga kualitas pelayanan operasional, mulai dari akomodasi, transportasi, hingga pendampingan jemaah selama berada di Tanah Suci. Kemudian untuk kategori perak, penghargaan diraih oleh Maroko, Oman, dan Mesir. Ketiganya mendapat apresiasi atas upaya meningkatkan koordinasi layanan serta kemampuan menangani kebutuhan jemaah secara lebih terstruktur dan efisien. Sedangkan pada kategori perunggu, penghargaan diberikan kepada Aljazair, Tunisia, dan Singapura. Meski berada di kategori perunggu, negara-negara ini tetap dinilai berhasil memenuhi standar pelayanan yang ditetapkan otoritas Arab Saudi dan menunjukkan komitmen dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan haji. Yang cukup menarik perhatian adalah tidak masuknya Indonesia dalam daftar penerima penghargaan tahun ini. Padahal, Indonesia merupakan negara dengan jumlah jamaah haji terbesar di dunia dan setiap tahunnya memberangkatkan lebih dari 200.000 jamaah ke Tanah Suci. Meski demikian, absennya Indonesia dari daftar pemenang bukan berarti pelayanan haji Indonesia dinilai buruk. Sebelumnya, Menteri Haji dan Umroh Arab Saudi sempat memberikan apresiasi terhadap berbagai perbaikan yang dilakukan Indonesia dalam pengelolaan layanan haji tahun ini. Namun sejumlah persoalan yang sempat muncul seperti kepadatan tenda di Mina, penempatan jamaah yang tidak sesuai, hingga berbagai kendala teknis di lapangan menjadi catatan evaluasi yang perlu diperbaiki pada musim haji berikutnya. Penghargaan ini menjadi pengingat bahwa keberhasilan penyelenggaraan haji tidak hanya diukur dari jumlah jemaah yang diberangkatkan, tetapi juga dari kualitas pelayanan yang diberikan. Harapannya, berbagai evaluasi yang dilakukan tahun ini dapat menjadi bekal bagi Indonesia untuk menghadirkan layanan yang semakin baik dan kembali bersaing di jajaran penyelenggara haji terbaik dunia pada masa mendatang. Jika kalian merasa informasi ini bermanfaat untuk orang lain, yuk bantu share ke siapapun ya. Semoga yang share video ini diberikan kemudahan untuk berangkat ke Tanah Suci. Terima kasih sudah menonton. Sebagai penutup, marilah kita mengambil iktibar daripada kejayaan ini. Tidak kira dalam bidang apa sekalipun, kecemerlangan hanya dapat dicapai melalui disiplin, amanah dan kesungguhan dalam melaksanakan tanggungjawab. Semoga kejayaan tabung haji terus menjadi inspirasi kepada seluruh umat Islam untuk sentiasa memperbaiki mutu perkhidmatan dan akhlak dalam kehidupan seharian. Jangan lupa bersyukur atas setiap nikmat yang dikurniakan dan sentiasa berusaha menjadi insan yang memberi manfaat kepada orang lain. Terima kasih kerana menonton. Semoga kita semua diberikan kesempatan menjadi tetamu Allah di Tanah Suci suatu hari nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.